Aku punya Insta360 SMO 4K hari tu. Dia punya hari tu dah lama lah actually. Aku rasa dah setahun dulu lah. Dia punya board burn sebab aku tersalah sambung positif negatif. Baru-baru ni aku punya dekat GoPro aku pun ada masalah yang sama, tapi bukan sebab tersalah shot lah, tersalah sambung bateri, tapi disebabkan oleh tak tahulah, dah lama tak pakai, tiba-tiba rosak. So bila aku study tentang naked GoPro ni, aku dapat idea untuk settlekan masalah, nak try and error lah, bukan settlekan masalah, try and error. Bila aku cuba try and error menggunakan konsep yang sama, aku tengok ni item ni petak ni, aku rasa ni dia punya macam dia punya power supply masuk sini. Sebab dekat sini aku perasan ada satu komponen yang burn. So aku rasa macam nak directkan power supply 5 volt direct ke sini. Dan sekarang ni alhamdulillah berjaya hidup tengok. Hidup tengok. Aku dah boleh pakai balik aku punya SMO 4K ni. Tapi aku kena direct lah dia punya current power supply dia. Okay. Untuk yang ni, sebelum ni pun ada masalah sama, tak hidup. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah okey. Ni sebenarnya SMO 4K kat, tapi aku pakai dia punya casing GoCam iFlight sebab lagi solid. So sekarang ni aku ada 2 naked, 3 naked ataupun strip action cam dengan 1 GoPro full size. Wah, alhamdulillah. Jadi aku tengok, aku pasang kamera. Okay.